Kumpul mainan, kumpul kenangan. Hari ni kita nak kumpul figura terbaru keluaran Monster, Bobo Boy Halilintar. Ini adalah di antara kuasa elemental yang paling digemari oleh peminat Bobo Boy. Okey, kita dah unboxing. Dalam ni, ini adalah parts yang paling penting. Ini adalah konektor yang menghubungkan dua pedang Bobo Boy Halilintar menjadi satu. Jadi saya sarankan letak bagi konektor tu di tempat yang sesuai. Dari segi warna dan bentuk Bobo Boy Halilintar ni, dia memang agak teliti. Dan kalau anda lihat, warna dia pun memang cukup cantik. Cuma dekat bahagian jam tu dia tak ada warna. Kalau siapa yang pandai custom, bolehlah warnakan sendiri jam tangan Bobo Boy tu. Yang lain memang cantik. Merah, hitam, putih dan pergerakan dia pun memang terbaik. Seperti yang saya katakan tadi, Bobo Boy Halilintar ni hadir dengan dua pedang Halilintar yang boleh kita pakaikan di tangan kanan dan juga tangan kiri. Dari segi pergerakan dia memang agak smooth, dia lagi lancar berbanding dengan Bobo Boy figura sebelum-sebelum ini. Dan yang pastinya, dengan adanya dua pedang ini, kita boleh pasang dan gabungkan dengan konektor yang diberikan tadi untuk menghasilkan satu senjata baru. Sebab itu saya cakap, konektor ni sangat penting. Jadi lepas main, pastikan anda simpan konektor ni di tempat selamat. Kalau tak, dah tak boleh gabung dah pedang Halilintar ni. Secara keseluruhan, Bobo Boy Halilintar ni memang cantik dan sangat-sangat cool. Jadi, kalau anda peminat Bobo Boy Halilintar, dapatkan figura terbaru ini sekarang.